Nama diberi Nawah binti Muhammad Yusuf, tinggal di Malinawan dekat kampung. Tapi tinggi 158 je. cm. Berat 77 kg. Mana pula budak ini pergi? Aku suruh kerja. Kerja main-main. Mana ni? Ya Allah, daripada tadi lagi aku tunggu ni. Ha? Aku budak ni kalau aku dapat memang kena ni. Rotan memang belakang memang berbirat lah aku buat. Aku lah ya Allah, ya Allah. Manalah budak-budak ni? Sini ke atas saya. Ya Allah, benda jadi ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah. Aku dah tak lalu ya Allah. Tertolong aku ya Allah ya Tuhan. Ya Allah, kuatkan hati aku ya Allah. Ui, gila bersomno. Apakah halnya? Ya Allah, alhamdulillah. Syukur ya Allah. Syukur percaya juga ya Allah. Syukur ya Allah. Alhamdulillah. Aduh, tolong. Ya Allah. Ya Allah, kaki aku ni macam mana ni? Tolong. Tolong. Tolong siapa dekat sini? Kaki aku ni ya Allah. Tolong. Ya Allah. Tolong. Ya Allah. Tak ada apa. Ya Allah, sini. Mama! Kenapa? Mahal. Kamu ada dengar cerita tak? Apa? Cerita apa? Kisah Timah tu yang minjam Mama Natia ke tu. Timah mana? Timah yang minjam puluh ribu tu lah. Yang gelang kopi tu. Yang mana? Kampung kita ni banyak menua timah. Gelang mana yang banyak-banyak tu? Ya. Oh, timah jongang tu. Hang apa? Sekarang sahabat-sahabat dia tengah berosip dia. Tak lalu nak nopakkan untuk dia dah. Dah tak nak bayar lagi? Ya. Bukankah minggu depan, minggu lepas dia tak bayar juga? Tak bayar juga. Tak ada dah. Jangan. Kamu nak ke mana? Awak sebenarnya cari duit juga lah. Ya Allah, kamu pun kopi tu juga kan? Ya. Laki kamu tak ada nolong kan? Tak mandang. Allah, aku minta maaf lah ya. Aku tak dapat nak nolong kamu. Tapi Bye. Kak Nuril Amsari. Tapi baru nak pinjam 100. Kak Nuril Amsari. Kak Nuril Am. Mati aku macam mana ni?